Korang ingat, budak ni lahir-lahir terus jadi Picasso. Lukis atas kaca. Sekali tarik, tak ada silap. Owner kedai tengok terus lembut lutut. Bang, ni seni tinggi tapi hakikat dia kelakar sikit. Dia tak pandai lukis pun. Dia pakai VR, kartu terapung depan mata. Dia cuma trace level sama. Macam kita salin jawapan member masa exam. Harga satu kedai $500, maka $5. Keyakinan $495. Inilah bisnes zaman sekarang. Orang Malaysia ni bukan beli bakat. Orang beli cantik, nampak mahal, boleh post Instagram. Kalau idea ni buat kat Malaysia, kedai kopi, barber, dobi, burger, pi jalan pun boleh naik kelas. Asal nampak custom, owner sanggup bayar tanpa soal. Orang lukis guna apa? Ambil pengajaran ni. Bukan semua bisnes perlukan bakat luar biasa. Kadang-kadang cuma perlukan berani buat dulu.